Tes 1 2 3 tes. Habislah. Bosku, apa kabar kamu? Woi Jo, kamu macam tak ada perasaan. Nilai ringgit ni naik bosku. Meletup kita ni tahun 2026. Music dulu. Macam aku jadi DJ lah. Wow. Mahal ini. Oh, kamu dengar juga? Aku ingat tidak kamu dengar. Oh, Bas. Apa kabar, oh, Bas? Barulah. Dipublish sama 26. Ini kali lah. Mana sudah siapkan itu? Oh, mau berdebat? Baru mau bayar tandas 50, saya mau ada duit. Macam mana itu? Tapi Abdal, warisan hasil zaman. Kamu buat apalah pasiatan itu? Tidak kamu bayar. Wih, jangan tanya sound card apa ini. Ini sound card mahal ini. Berbilion-bilion ringgit harganya. Hai, YB TikTok. Waalaikumsalam, bos. Fatimah, waalaikumsalam. Nilai ringgit nih naik. Pandai-pandai lah kamu beli emas. Pandai-pandai lah kamu. Jangan sejak kamu berbelanja, tidak ada simpanan emas. Ini dia punya mikrofon ini pun mahal, Jo. Kita dapat peralatan baru ya 2026. Tahu lah mau Piario 16 sudah ini. So, tahniahlah nilai ringgit naik. Alhamdulillah negara kita ni ekonomi makin baik, makin kukuh. Persidangan parlimen hari ini sangat-sangat meletup. Aku ni testing aku punya mikrofon baru ini. Pertama kali ni Jo, tak biasa aku guna peralatan begini. Biasanya aku ni buka mulut saja ni. Oh begitu. Aku ni mendekat-dekat saja ni. Apa fungsinya ni? Oh begitu. Mahal nih. Terima kasihlah siapa-siapa yang bagi hadiah. Kita ada berita panas hari ini. Aktivis popular daripada Perikatan Nasional Parti Bersatu, Cik Gubat, kalah kes saman di mahkamah hari ini dan diperintahkan untuk bayar RM550,000. Wow. Politik Malaysia memang makin panas, bosku. Cik Gubat antara ialah Cybertroopers paling terkenal dalam Perikatan Nasional yang sangat-sangat panas sejak akhir ini. Bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim menang saman RM550,000, iaitu saudara Farhash menang. Apa ni? Sound card warisan? Biar betul kau ni. Kau ingat warisan mesti ada sound card? Gila kau. Ini sound card daripada VVIP ni dia bagi. Kalau aku sebut namanya pengsan kau ini. Baru terpakai sebab
Tidak aku pandai pakai. Baru 2026 aku pandai pakai. Apa ni? Harga diesel di Semenanjung naik. Tidak pula aku dengar cerita harga diesel naik. Yang ku tahu ni orang asing sudah tidak boleh beli minyak masak yang RM2 lebih tu lah. Minyak masak subsidi. Apa komen? Orang-orang asing okey juga. Perbahasan parlimen ada kamu nampak ke anak sibung berbahas di parlimen? Meletup Joe. Meletup. Wow. Naim, oh Naim, kau memang tahu orang. Baru hari pertama berbahas di parlimen, mana orang-orang kinabatangan. Kita tunggu lagi si Miha ni angkat sumpah di Dewan Undangan Negeri Sabah. Bila lah si Miha tu angkat sumpah, kan? Apapun tahniah kepada Naim, good starting ah. Memang meletup perbahasan di parlimen hari ini. Meletup. Macam sudah aku DJ, Pak. Astagfirullahalazim, apakah sudah kejadian sejumpa Zli ni? Ya Allah, aku testing aku punya hadiah baru bani. Susah aku mau cerita, aku rasa aku dapat 2 mikrofon begini. Boleh berkaraoke bani? Andainya engkau ku miliki terdahulu sebelumnya, andai ku curah rasa hati, mungkin kini ku kan tenang di sampingmu. Belum puas ku menikmati kesan kasih sayang, kau terpaksa pergi. Ingin ku terus dicintai, walau bisikanmu azimat berduri. Bila cinta berbunga jadi air mata di jariku. Cewa memang menyanyilah lagi aku ni. Tak lama aku baca Al-Quran di sini. Kita try lagu ni satu. Setiap nafas yang dihembus, setiap degupan jantung, aku selalu memikirkanmu. Dalam sedar dibuai angan, dalam tidur dan hayal, ku selalu memikirkanmu. Ternyata ku perlukan cinta. Mahal mikrofon ni bosku. Sedap pula suaraku bila aku dengar tau. Terbang malaikat. Okey. Ini boleh buat nyanyi, boleh buat jadi pembaca berita. Apa ini? Lagu tak boleh buat. Ini testing set ni bosku. Aku testing kita punya new SP part ini untuk 2026. Aku tak tahu, aku baru kas keluar aku punya harta karun ni. Aku tidak sangka aku ada barang mahal ni. Wih, makin panas tau. Habis pilihan raya belum selesai berperang kan. Masih lagi berperang. Berita tergempar, harga emas naik. RM700, 50 plus kah? Wih, nah siapa ada emas tu kamu simpan dulu emas kamu.
Jangan kamu jual, gadai, lelong dulu. Simpan dulu. Kasih 1,500 1 gram, baru jual. Jangan siap kau simpan duit kertas. Simpan emas. Apa-apa emas lah. Yang penting emas fizikal. Tidak lama lagi kita ini berperang lagi kita. Tidak lama krisis ekonomi dunia. Sediakan payung sebelum hujan lah. Jangan kamu kasih viral lah apa yang aku bagi tahu rahsia ni. Ya Tuhan, simpan emas, simpan emas. Beli emas, beli emas. Siapa banyak duit tu beli emas lah. Tidak lama lagi kita ini kiamat. Ada yang cakap nilai ringgit turun. Turun apa ni? Ini kali pertama nilai ringgit RM3.93 1 US dollar. Selepas PRU 14. Siapa cakap nilai ringgit turun tu? Nilai ringgit naik hari itu RM4.75 RM4.80. Apalah kamu ni? Tak pandai kah tengok nombor? Aku ni pun selalu jugalah memberi kritikan membina kepada kerajaan. Kalau nilai ringgit ni bagus, kita bagi kredit lah kepada kerajaan. Janganlah kau dupang-dupang sana mengomplain yang tak ada apa-apa kau komplain. Aku ni pun juara, segala juara komplain. Kalau ekonomi bagus, mata wang bagus, kita bagi kredit dan pujian kepada kerajaan. Kamu ni, kau tengok aku testing sudah aku punya mikrofon. Mahal ni mikrofon ni. Berapa ribu ni? Warisan karam tu dia tak tahu. Memang warisan karam ya. Mana sudah? YB warisan. Buat kerja turun padang. Jangan lemah semangat. Walaupun Syafiq Abdal tidak jadi ketua menteri Sabah. Walaupun warisan jadi pembangkang di Sabah. Warisan jadi kerajaan di Putrajaya bahkan. Jadi buat kerja kamu. Jaga kawasan. Siatan tu kamu tengok juga risau aku siatan tu nanti bunuh diri sampai tandas pun tidak ada untuk bayaran 50 sen kah? Ya Tuhanku, aku testing aku punya barang ni. Aku punya mikrofon ni bah. Kan? Kebaruan. Wah, baru lah kau. Siatan sakit. Sakit apa? Sakit tak ada duit. Atan, politik ini bukan tentang duit, Atan. Atan, politik ini kuasa, Atan. Kuasa. Semua orang sibuk berebut kuasa. Kau pula bising pasal duit, Atan. Senang betul cari duit, Atan. Kau tanam sayur, tanam kelapa sawit kah? Kau pergi kerja lah, Atan, kalau kau mau duit. Dalam politik ini memang tidak ada duit, Atan. Yang ada ni kuasa, Atan. Kuasa. Dupang. Aku pun risau tau. Siatan rupanya yang sakit duit selepas pilihan raya Sabah 2025. Warisan ni kehabisan duit ke sudah ni sampai siatan dah dibayar. Kamu apalah siatan itu? Belau. Ingat Pak Cimancio Tuarung, kalau masuk bidang politik, bidang percaturan kuasa dunia ni, kalau kau cari duit, tidak ada duit. Kau yang kena keluar duit, dupang. Politik ini, orang sibuk beratus-ratus tahun mencatur kuasa untuk berebut kuasa, Tan. Ya Tuhanku. Kalau kau masuk politik ini, bidang politik ini untuk orang-orang kaya apa ini, dupang. Kalau kau tahu kau tu miskin, tidak payahlah kau masuk politik, Batan. Ya Allah. Kau nampak kan di negara ni, rakyat bayar cukai hari-hari, Atan. Untuk pembangunan negara. Kau pula sibuk. Pasal servis mediamu tak dibayar. Aku kena pilih komen ni. Aku ni testing jadi DJ ni bosku. Dah aku tahu mau cerita apa.
Sebab aku baru sedar aku ada harta karun beribu-ribu ringgit benda ni. Ya Allah, kalau aku jual ni berapa triliun US dollar lah ni. So mana sudah siatan itu? Atan, kalau sudah kau kehabisan duit Atan, kau jual lah aku punya anu ni. Segala barang-barang DJ ni. Susah. Inilah ya malangnya nasib Cybertroopers warisan ni. Rupa-rupanya ndak dipakai dia punya servis, ndak dibayar dia punya servis. Atan. Macam mana lah kau main game ini? Mana sudah siatan tu mau berdebat sama aku kunon? Macam mana kau mau berdebat sama aku? Kalau kau pun tidak ada value dalam warisan, ya Allah, warisan pun tidak mau bayar kau. Mau bayar tandas untuk kau pun 20 sen. Ya Allah, sendunya siatan. Tahan aku ingat kau ni dipakai beni oleh warisan. Kau nampakkah aku ni jadi rebutan? Sampai warisan datang pergi rumahku, kau tahu kah? Sampailah calon-calon pilihan raya warisan tu memujuk, merayu Jupazli, kau tolong kami kuno pilihan raya. Halo Rayang Serik, sudah aku mau menolong parti yang tidak tahu bersyukur ni. Tidak tahu berterima kasih. Semua dia mau mempergunakan orang, memperalatkan orang. Tapi iyalah, aku beruntung lah. Kerajaan yang aku tolong tu menang besar pilihan raya Sabah 2025 dan PRT Parlimen kita batangan Dun Lamak 2026. Itu level kita ini. Rakyat kalau buka mulut, bukan alang-alang jo. Mulut rakyat tu macam penampar. Begitulah mulut rakyat. Yang kau kesakitan dah mendengar. Wina Sandi, mulut si Jupazli, Sandi. Aku training hari pertama macam ini. Ya Allah, kau tunggulah peralatan lain ni sampai nanti kita buat karaoke besar-besaran. Aku ni macam kita mau jadi artis pula tau. 2026. So, ada apa-apa soalan Pakcik-makcik Otok Arum? Okey, perbahasan Parlimen hari ini adalah pasal Perjanjian Malaysia 1963, Jo. Bukan alang-alang. Waina. Aku kena bagi kredit dan pujian ya kepada ahli-ahli Parlimen GRS, termasuk ahli Parlimen UMNO BN. Bersuara pasal MA 63, bukan alang-alang kamu di Dewan Rakyat. Saya ni bila cakap pasal Perjanjian Malaysia 1963, perkara pertama, aku kena bagi kredit dan pujian kepada pemimpin-pemimpin pemuda kerajaan GRS yang turut bersuara. Wina macam bom nuklear kamu bersuara pasal hak-hak Sabah, hak-hak Sarawak. Sangat meletup. Siapa yang bersetuju atau tidak bersetuju pasal MA 63 ni, kalau aku bongkar MA 63 ni, terbalik dunia ni. Terbalik. Tak payahlah aku ikut berbahas, kamu sekejap yang berbahas. Sebab ada banyak rahsia-rahsia sulit pasal MA 63 dan hak kewangan 40%, hak keistimewaan Sabah, hak keistimewaan Sarawak yang menjadi perbahasan di Dewan Rakyat ini kali memang kerajaan GRS, kerajaan UMNO BN, kerajaan GPS di Sabah dan Sarawak macam satu kepala sudah. Tepuk tangan. Aku ingatkan, sudah habislah kita ini pilihan raya. Rupa-rupanya aku ada terbaca lagi satu benda ni. Ini pemimpin muda GRS ni. Dia baru jadi YB dilantik, sudah bom nuklear meletup, Jo. Wina, aku yang baca pun. Dahsyat, Kau dengar ni, mari kita bahaskan. Dia punya statement ni very powerful. Ini Sabah Media.
Kau dengar ni, sudahlah Ensamboy, aku punya Ensamboy ni. Sabah tetapkan hala tuju sendiri. Sabah Maju Jaya 2.0. Ini kalilah Haji Ji, meletup! Gila kau, aku jadi DJ. This is a breaking news, ladies and gentlemen. Ini kerajaan Haji Ji, kerajaan GRS keluarkan statement. Ini YB ada dilantik, meletup Jo, meletup. Aku kena baca juga ni. Ini percubaan kita punya jadi DJ kali pertama. Sabah tekad bergerak sebagai sebuah negeri yang yakin, berdaya saing dan dihormati, bukan sahaja dalam Malaysia, malah di peringkat antarabangsa. Pelancaran Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2.0 pada 30 Januari ini menjadi penanda aras baharu komitmen kerajaan negeri untuk memastikan kesinambungan dasar, kestabilan pentadbiran dan penyampaian pembangunan yang lebih berkesan demi kepentingan rakyat Sabah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Sesar Mandela Malakun berkata, sejak sekian lama rakyat Sabah diminta bersabar dan menerima pelbagai kekangan dengan harapan kemajuan akan tiba mengikut masa, namun masa semata-mata tidak mampu membina masa depan tanpa keputusan yang tepat dan pelaksanaan yang berkesan. Menurutnya, Sabah Maju Jaya 2.0 merupakan isyarat jelas bahawa Sabah tidak lagi mahu hanya mengikut arus, tetapi Sabah kini bersedia menentukan hala tuju sendiri, dipandu oleh keyakinan, daya saing dan keazaman untuk dihormati di peringkat nasional serta antarabangsa. Quote in quote. Sabah tidak pernah kekurangan bakat atau sumber. Apa yang sering menjadi cabaran ialah kesinambungan. Tanpa kestabilan, institusi sukar matang. Projek terbantut dan pembaharuan gagal memberi impak sebenar. Kata Datuk Sesar Mandela dalam satu kenyataan hari ini. Beliau berkata, ketidakstabilan politik sebelum ini telah menyebabkan perubahan keutamaan secara mendadak, sekaligus mengakibatkan rakyat Sabah menanggung kesan kerugian, termasuk kehilangan momentum projek infrastruktur utama, seperti Lebuh Raya Pemborneo selepas pembatalan model projek delivery partner oleh pentadbiran terdahulu, iaitu Kerajaan Warisan. Mampus. Oh, memang permulaan Januari 2026 ni panas ya. Memang mengejutkan ya. Statement di Parlimen, statement rasmi kerajaan GRS UMNO BN di Kota Kinabalu, Sabah. Panas, sangat panas Jo. Saya ingin memberi kredit kepada Datuk Sesar Mandela, pembantu menteri kepada Ketua Menteri Sabah. This is a new leader. Dia jadi YB dilantik, jadi menteri, baru umur 30 plus. Oh, sangat powerful. Statement pembantu menteri kepada Ketua Menteri Sabah. Saya bagi grade A++. Meletup kerajaan GRS. Macam mana lah baniatan warisan memenang PRU 16. Kalau beginilah semua rahsia terbongkar. Wena, bukan alang-alang kerajaan GRS. Kerajaan UMNO BN Sabah. Ini kali kita satu kepala. Apa ni? Pian Rahim. Tuan, Waalaikumsalam. Saya sekarang di syurga, Tuan. Nanti saya turunlah pergi Sabah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay? Tapi perbahasan pasal MA 63, Datuk Azalina Othman pun wina. Berbahas dengan ahli-ahli Parlimen Sabah Sarawak pasal isu minyak. Azalina Othman. Ini kita kena bincang baik-baik. Jangan kamu bergaduh di sini. Orang Sabah, orang Sarawak, orang Malaya, semua kita bersaudara. Jangan kamu main sentimen kenegerian yang melampau. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Okey? Okey, Datuk Seri Azalina Othman
ada mengeluarkan statement yang cukup berani ya pasal minyak. Ui, sampai perbahasan berlaku ya di Dewan Rakyat. Aku kena baca ni statement Datuk Seri Azalina Othman. Memang berlaku perbahasan dalam kerajaan kita hari ini yang mana memang banyaklah perbahasan weh. Kenapa meletup ni? Kita punya perbahasan. Pasal MA 63 ni ada apa-apa komen? Tapi Azalina Othman memang berani. Ahli Parlimen Sabah Sarawak pun berani, Jo. Memang ini berbalas pantun dorang di Dewan Rakyat ya. Ini baru betul-betul perbahasan, barulah meletup 2026. Minyak. Okey. Perjanjian MA 63 tidak sentuh hal minyak dan gas Sarawak. Parlimen diberitahu. Perjanjian Malaysia 1963 tidak mengatur sumber minyak dan gas di negeri Borneo, tetapi merupakan dokumen asas yang menetapkan terma pembentukan Malaysia termasuk hak dan autonomi khusus untuk Sarawak dan Sabah. Kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said. Dalam jawapan bertulis di Parlimen, Azalina berkata, walau bagaimanapun, MA 63 tidak mengandungi peruntukan berkaitan pemilikan, pengurusan atau pengawalan sumber minyak dan gas maupun mentakrifkan peranan entiti petroleum seperti Petroleum Nasional Berhad Petronas atau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Datuk Seri Azalina Othman menjawab soalan Datuk Ali Anak Biju yang meminta penjelasan mengenai pendirian kerajaan persekutuan terhadap tuntutan laut wilayah Sarawak dan bagaimana rundingan MA 63 menangani pertindihan kuasa antara Petros dan Petronas. Setelah Datuk Seri Azalina Othman berkata sedemikian, Timbalan Perdana Menteri kita juga, iaitu Timbalan Perdana Menteri 2, Datuk Fadila Yusof. Ui, panas perbahasan MA 63 ni. Kerajaan Madani menegaskan isu berkaitan pertindihan kuasa antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros wajar diselesaikan melalui saluran perundangan, memandangkan perkara itu kini sudah dibawa ke mahkamah. Timbalan Perdana Menteri 2 di Putrajaya, Datuk Seri Fadila Yusof berkata, beliau menyedari wujud pelbagai pandangan dan reaksi awam berhubung isu berkenaan termasuk di media sosial serta respon daripada Sabah dan Sarawak. Quote in quote, kata Timbalan Perdana Menteri 2 yang juga merupakan ahli Parlimen Sarawak. Mungkin ada banyak pandangan terutamanya di media sosial, akhbar dan respon dari Sabah dan Sarawak. Tetapi berhubung kait dengan kenyataan berkenaan, memandangkan kes Petronas dan Petros sudah pun dibawa ke mahkamah, jadi biarlah mahkamah yang memutuskan perkara berkenaan. Kita akan melihat apakah keputusannya nanti melalui apa yang sudah dibawa di peringkat mahkamah. Wow.
Sememangnya di dalam kerajaan Madani pun dia ada dua tim ya. Satu tim mereka ada pentafsiran bahawa Petronas mempunyai kuasa untuk meneroka minyak petroleum dan gas asli di Sarawak maupun di negeri-negeri Borneo. Satu tim lagi dalam kerajaan Madani, mereka mentafsir berdasarkan dokumen Perjanjian Malaysia 1963 dan beberapa hak-hak keistimewaan Sabah dan Sarawak. Jadi, kalau tanya ahli Parlimen Sabah Sarawak, memang mereka akan mentafsir undang-undang dan perlembagaan berdasarkan sentrik Perjanjian Malaysia 1963 dan Perjanjian perlembagaan Sabah dan Sarawak, yang mana kedua-dua negeri Borneo tu memang ada undang-undangnya sendiri. Untuk MA 63 on the side of Malaya States, ahli-ahli parlimen di Malaya, tidak kiralah UMNO, BN, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional atau PAS, mereka juga mentafsir undang-undang berdasarkan sentrik Malaya, yang mana bagi mereka kepentingan nasional lebih utama, yang mana PDA 1974 itu telah memperincikan tentang kuasa dan hak Petronas untuk mencari gali dalam industri ekonomi petroleum dan gas asli. So, ini pertembungan memang cukup jelas, memang berbalas pantunnya. Jadi, Dewan Rakyat hari ini meletup macam bom nuklear. Di luar parlimen pun meletup macam bom nuklear. Pasal MA 63. Kerajaan GRS, kerajaan GPS memang cukup lantang bersuara menuntut hak MA 63 dan hak-hak keistimewaan seperti hak kewangan 40%, hak royalti minyak, hak sumber ekonomi petroleum dan gas asli. So, kedua-dua kerajaan Sabah, kerajaan Sarawak sudah berevolusi. Mereka menuntut hak-hak mereka yang bagi kerajaan Sabah, kerajaan Sarawak itu selari dengan undang-undang dan perlembagaan Persekutuan Malaysia. Tetapi bagi side Malaya memang kebimbangan mereka adalah syarikat Petronas akan menanggung risiko kerugian ataupun risiko muflis jika sumber minyak petroleum dan gas asli itu terus menjadi pertikaian, termasuk hak-hak MA 63 yang lain dan hak keuangan Sabah 40%. Jadi ngam-ngam hari ini Perjanjian Malaysia 1963 ni adalah subjek yang sangat sensitif dan memang setiap ahli parlimen Sabah, Sarawak dan Malaya berbahas di Dewan Rakyat ataupun berbahas secara tertutup ataupun di luar Dewan Parlimen. Memang subjek ni very complicated. Sebab akulah sebagai graduan master first class dalam bidang ilmu sains politik, CGPA 3.97. Isu ni memang kita tidak akan dapat memuaskan hati semua stakeholders, kerana akhirnya even if it is a win-win deal untuk settle down MA 63 dan hak keuangan 40%, I think statement Timbalan Perdana Menteri dan statement Menteri Undang-Undang itu premisnya jelas, ia berkaitan dengan undang-undang. So, Timbalan Perdana Menteri 2, Datuk Seri Fadila Yusof menyatakan disebabkan terlampau banyak pandangan dan pentafsiran undang-undang yang berbeza antara semua pihak, biarlah mahkamah yang memutuskan tentang pertembungan hak minyak petroleum dan gas asli dan tuntutan-tuntutan lain lah, terutamanya hak keuangan 40%. Tetapi saya puji ahli-ahli parlimen kerajaan Madani berbahas dengan cukup terbuka di Dewan Rakyat. Setelah Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim, Daulat Tuanku, mengingatkan semua pihak bahawa Perjanjian Malaysia 1963 itu sangat penting. Dan ia perlu dihormati. Dalam masa yang sama, titah diraja Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengingatkan
Jangan kita berpecah belah kerana ialah isu-isu kenegerian ni memang sangat sensitif. Jadi kita semua satu bumbung di bawah Negara Persekutuan Malaysia, tidak kira Sabah, Sarawak ataupun Tanah Melayu ataupun lebih dikenali sebagai Malaya. By right, ialah kita semua macam satu keluarga, Jo. Kita semua ni, kalau kita fikir pasal keuangan dan ekonomi, memang perbahasan adalah sistem federalisme. Negara Persekutuan Malaysia ni antara contoh negara berasaskan sistem federalisme. Jadi disebabkan nilai ringgit sudah naik, ekonomi kita pun sudah makin baik. Pendapatan apabila nilai ringgit ni baik, maksudnya keuangan kita stable. So pelaburan pun baik. Ekonomi rakyat pun dalam keadaan baik. Tetapi of course ada cabaran sebab pertembungan antara ahli-ahli parlimen kerajaan memang cukup panas tentang MA 63 dan saya pun terkejut. Anak Allahyarham Datuk Seri Panglima Bermukhtaradin pun bercakap pasal MA 63 sangat powerful dan sangat berani. Pembantu Ketua Menteri Sabah Datuk Sesar Mandela pun keluarkan official statement. Wow, dahsyat. Kerajaan GRS, kerajaan GPS, kerajaan Madani di Putrajaya mempunyai kematangan politik yang boleh digambarkan. It is pendemokrasian yang semakin bertaraf world class sebab kita tidak pernah melihat ahli-ahli parlimen kerajaan yang berbeza pendapat dan berbeza pentafsiran tentang Perjanjian Malaysia 1963, tentang hak-hak minyak dan petroleum, gas asli, hak-hak kewangan 40%. Tetapi yang menarik, Speaker Parlimen mengetuk kepala ahli Parlimen Perikatan Nasional hari ini yang menyatakan Sabah Sarawak mau keluar daripada Malaysia. Saya mau tegurlah ahli-ahli Parlimen, Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional ni. Sejak bila ahli-ahli Parlimen, GRS, ahli-ahli Parlimen, Sabah, Sarawak, GPS mahu bawa Sabah dan Sarawak keluar daripada Malaysia? Inilah susahnya Perikatan Nasional ni. Sudah tukang terbalik dia punya parti politik. Ya Allah, bercakap di Dewan Rakyat pun merapu, merepek, merabang sampai dapatlah warning daripada pembantu Speaker Parlimen. Sebab mana ada ahli-ahli Parlimen Sabah Sarawak cakap, okey, Sabah Sarawak keluar daripada Malaysia. Diorang hanya cakap memperkukuhkan hubungan Sabah, Sarawak dan Malaya dalam Negara Persekutuan Malaysia yang kita bentuk ini. Sejak bila lah Haji G, Tan Sri Abang Johari, ahli-ahli Parlimen Sabah Sarawak mau keluar daripada Malaysia? Aku tidak tahulah Perikatan Nasional ni ketinggalan kereta api terlampau teruk. Sedikit basing. Apa yang basing? Test 1, 2, 3. Okey lah. Ini testingnya. Tapi saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 dan Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana berjaya menunaikan janji untuk menyelamatkan ekonomi negara dan menyelamatkan mata wang ringgit. Saya ni selalu jugalah mengkritik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tetapi sudah tiba masanya saya kena bagi pujian lah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kepada Papa Anwar Ibrahim, this is the good achievement for 2026. Aku kena bagi tepukan lah. Syabas dan tahniah kepada Kerajaan Agung, Kerajaan Madani, Kerajaan Malaysia kerana berjaya memulihkan mata wang ringgit. Bukan sahaja nilai ringgit kalau dibandingkan dengan mata wang US dollar, dia meningkat, dia punya value. Tetapi banding dengan mata wang Arab Saudi, mata wang dolar Singapura, mata wang rupiah Indonesia, mata wang Filipin, mata wang di rantau-rantau seluruh dunia, memang mata wang ringgit meningkat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang engkau dustakan. Jadi sama-samalah kita mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri, kepada Menteri Keuangan kita. Sudah-sudahlah kamu ni berpolitik. Aku ni pun pandai juga lah berpolitik. Dah adalah juga aku bising-bising 2026 ni. Jadi isu ini saya kena cakap jika mata wang ringgit ini berjaya dikekalkan dia punya value meningkat dan meningkat lagi sampai PRU16, kamu mau tahu berdasarkan maklumat sulit, Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani Sabah Sarawak dan Putrajaya akan menang PRU16. Saya kena ulang juga ini. Disebabkan momentum tahun 2026 ni sangat bagus. Saya ingin memberi sedikit hadiah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau nilai ringgit ni meningkat sampailah PRU16 sampai tahun 2027, saya ingin bocorkan rahsia sulit. Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani akan menang PRU16 di Putrajaya. Ini kalilah. Jadi Perikatan Nasional masih bergaduh ke tu? Aku nampak Perikatan Nasional ni di Parlimen pun bergaduh antara satu sama lain. Tepuk tangan untuk Muhyiddin. Kenapa kamu bergaduh ni, Muhyiddin? Dr. Taqiyuddin, Hamzah? Kenapa kamu bergaduh ni dalam Perikatan Nasional? Bergaduh jawatan apa? Setakat jawatan pengerusi Perikatan Nasional tu barang boleh bincang, kenapa bergaduh? Astagfirullahalazim, apa sudah jadi dengan parti pembangkang di Putrajaya ni, tidak ada guna-gunanya. Kalau setakat jawatan pengerusi Perikatan Nasional pun kau bergaduh, Muhyiddin, Dr. Taqiyuddin, astagfirullahalazim, kiamat. Perikatan Nasional ni sebenarnya hebat. Tetapi malang sangat malang ya. Jawatan yang tidak ada nilai di Putrajaya, itu pun kamu mau bergaduh kah? Lepas tu aku paling terkejut kenyataan Dr. Taqiyuddin. Dr. Taqiyuddin kata ROS perlu mengambil tindakan undang-undang kepada Perikatan Nasional jika jawatan pengerusi Perikatan Nasional dimansuhkan. Dr. Taqi tengah bunuh diri ke tu depan ROS? Biar betul ahli Parlimen Perikatan Nasional mahu menghancurkan parti sendiri. Ya Allah, bagus-bagus. Perikatan Nasional jadi pembangkang yang kuat. Masuk tahun 2026 ni kenapa berpecah belah? Ya Rahman, Ya Rabbi. Sudahlah banyak kes rasuah si Muhyiddin ni dengan menantu Muhyiddin. Sudahlah banyak kes rasuah, kes mahkamah ahli Parlimen Perikatan Nasional. Kenapa merosot ni tahun 2026 ni? Kalau beginilah pergaduhan antara Muhyiddin Hamzah, pergaduhan antara Dr. Taqiyuddin Muhyiddin, pergaduhan antara Tok Guru dan Muhyiddin. Kalau beginilah Perikatan Nasional, saya ingin bocorkan rahsia sulit. Bahaya, Perikatan Nasional boleh tumbang PRU16 di Putrajaya. Astagfirullahalazim, apalah kamu buat ini? Daripada kamu bergaduh, satu keluarga, satu bumbung, adik-beradik dalam Perikatan Nasional ni. Masalah rumah tangga kamu dalam Perikatan Nasional ni simpan di bawah kelambu sendiri, Jupang. Kau nampak ke tu nilai ringgit meningkat? Daripada kau bergaduh antara satu sama lain dalam Perikatan Nasional ni, bagus kita berbahas. Bagilah pujian sikit kepada Kerajaan Agung, Kerajaan Madani, Kerajaan Anwar, nilai ringgit meningkat. Tepuk tangan. So, saya yakin ya, dengan ekonomi yang semakin baik, mata wang ringgit semakin cemerlang, di zaman Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani, saya ingin mengisytiharkan kepada seluruh dunia. Get ready lah.
Kalau momentum keuangan ni kekal sehingga PRU 16, saya tidak terkejut ya, Anwar Ibrahim Kerajaan Madani di Sabah, Sarawak dan Putrajaya akan menang besar PRU 16 di Putrajaya. Ini saya mau guna saya punya trump card lah ni. Iyalah, nilai ringgit semakin baik, Anwar Ibrahim pun menunaikan janji untuk selamatkan negara. Tidak sia-sia ya, saya angkat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kita bagi peluang kedua lah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada Papa Anwar. Ini kali nilai ringgit naik, kita sokonglah Anwar Ibrahim Kerajaan Madani menang PRU 16 di Putrajaya. Ini kali Haji G Kerajaan GRS UMNO BN Kerajaan Madani di Sabah akan menang besar lagi PRU 16 ini. Tidak lama, tinggal 1 tahun lagi, jom. Apa ni, awak jadilah Perdana Menteri. Saya tidak berminat dengan jawatan Perdana Menteri kerana saya adalah kingmaker baru dalam politik Malaysia yang menyimpan semua rahsia sulit negara ini. Saya ingin kasih bocor lah. Nilai ringgit semakin meningkat, maka ini adalah prospek yang baik untuk Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani menang PRU 16 di Putrajaya. Checkmate. Ada yang marah? Jangan marah, bosku. Ini trump card saya sudah lama simpan ini. Memang kita punya ramalan kekal sama ya. Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani memang ada peluang untuk menang PRU 16. Okey? Menang tipis, menang besar kalau nilai ringgit ni semakin meningkat, ekonomi semakin kuat. Jika kesatuan ahli-ahli Parlimen Kerajaan Madani kekal kukuh dan kekal utuh. Jika Parti Sabah, Parti Sarawak, Parti Malaya dan Kerajaan Madani kekal bersatu padu walaupun ada perbezaan macam-macam isu, by right Kerajaan Madani di Putrajaya dan Anwar Ibrahim ada prospek untuk menang PRU 16 kerana mata wang ringgit semakin cemerlang, gemilang dan terbilang. Nak kau? Meletup bah. Tidak sia-sialah aku dapat sponsor mikrofon. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor saya punya headset ni, peralatan-peralatan ini, segala-galanya ni. Walaupun saya tahulah harganya beribu-ribu ringgit, apapun terima kasih banyak. Okey, saya rasa itu sahaja. Ini baru hari pertama. FYP kan sudah kita ni? Apa ni, Jufazli Syahmat menang. Kingmaker baru politik Malaysia. Tidak pernah kalah, Pakcik-makcik Otarung. Kita rakyat tidak pernah kalah dalam percaturan kuasa ini ya. Saya ni bersuara di negara ni untuk kestabilan politik di Sabah, Sarawak dan Putrajaya. Kita boleh berbeza pendapat, bergaduh sikit-sikit tu bolehlah. Tapi jangan gaduh lama-lama. Apa ni? Pergi mana kau Ju? Lama tidak bersiaran. Saya bercuti bosku, bercuti. Tiba-tiba bertembak bah. Aku bercuti bosku. Mulut Seju Pazli ni memang macam gunshot ya. Begitulah mulut Seju Pazli. Apa ni? Kerajaan Madani PRU 16 bungkus. Pembetulannya, maklumat sulit terbaru. Nilai ringgit meningkat, ekonomi semakin baik. Kerajaan Madani kekal two-third majority di Parlimen di Putrajaya berdasarkan rahsia sulit. Jika nilai ringgit ini, momentumnya dapat dikekalkan oleh Anwar Ibrahim sehingga PRU 16 pada kadar yang meningkat ya. Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani akan menang secara mengejut PRU 16 di Putrajaya. Apa ni? Sama muka mujo, sama Najib masa muda. Doba aku pilih komen ni. I miss you, bosku Najib. Apa khabar, bosku? Semoga bosku terus kuat atas segala ujian di dunia ini. Kadang-kadang darjat orang tu diangkat ya di dalam penjara. Apapun yang sudah berlaku tu sudah past is past. Tapi kita doakan ialah proses keadilan dan hukuman yang dilalui oleh bosku Najib tu agar dipermudahkan dan terus bersabar melalui ujian-ujian di dunia. Tanda-tanda Allah tu sayang kita, tanda-tanda dosa kita tu dihapuskan, Allah menguji sedikit kesusahan untuk kita. Jadi tidak semua orang terpilih di dunia ini.
Begitulah cara Allah untuk menghapuskan dosa hamba-hambanya, insya-Allah. Tiba-tiba aku jadi ustaz. Memang ramai cakap, oh mukaku sama dengan Najib. Ada juga cakap mukaku sama dengan Anwar Ibrahim. Ada juga orang cakap aku ni sama mukaku dengan tu Dr. Mahathir. Macam-macam lah kamu ni. Apa ni? Kalau sudah di si Alia dengan jumpa asli. Kamu ni kan kamu apalah si Alia. Sudah-sudahlah kamu tu. Takkan kamu mau aku menangis di sini. Okey, jadi itu sahaja kita punya testing power. Tapi apapun, saya berpuas hati ya dengan prestasi Kerajaan Madani ni. Nilai ringgit meningkat. Ada yang cakap nilai ringgit meningkat ni bukan kerana Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani, bukan kerana Kerajaan Agung. Hello, kau ingat senang ke kasih naik nilai ringgit ni? Dulu hampir RM5 Jo. Ini tidak lama lagi RM3. Jadi saya sangat bangga dengan dasar dan polisi ekonomi politik Kerajaan Madani. Selepas 3 tahun kita sudah nampak hasilnya. Tidaklah nanti dicakap langsung tidak dinampak, hanya pakai mulut saja. Tapi at the end, ini adalah kemenangan terbesar untuk legasi politik Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani serta Kerajaan Agung ke-17. Tiba-tiba aku bagi tepuk tangan. Jadi, jangan kasi viral ni. Nilai ringgit meningkat. Kalau nilai ringgit turun, viral laju. Kita ni kena objektif dan rasional lah. Kalau dasar dan polisi kerajaan tu improve, bagus, kita bagi tepuk tangan. Macam inilah dasar keuangan, dasar monetary kita ni bagus, terbaik, world class. Terima kasih kepada institusi Bank Negara Malaysia yang menjadi penyelamat jugalah kepada nilai mata wang ringgit, kerana segala mekanisme dan proposal daripada Bank Negara, daripada Kementerian Keuangan, daripada Kerajaan Madani, it is high impact dan ia sangat-sangat membantu nilai ringgit meningkat dalam pasaran mata wang dunia. So saya yang mempunyai kepakaran ekonomi politik ni, saya mau bagi tahulah, nilai ringgit meningkat ni memang maksudnya ekonomi kita baik. Okey? Jadi tepuk tangan. Janganlah kau cakap sebab negara lain hancur kah, US dollar hancur kah, mau perang dunia ketiga kah. No, memang nilai ringgit ni berjaya dipulihkan oleh Anwar Ibrahim, oleh Kerajaan Madani, oleh Kerajaan Sabah, Sarawak, Malaya dan Kerajaan Agung. Kamu ini, kestabilan ekonomi politik kita ini telah banyak membantu dasar mata wang kita ni mengalahkan mata wang di seluruh dunia. Kau jangan main-main. Selama ni saya adalah perang dingin dengan Anwar Ibrahim tu. Tapi kali ini kita bagi pujian kepada Anwar Ibrahim sebab dia Menteri Keuangan terbaik dunia. Dengan ini saya ingin mencadangkannya kepada World Bank, kepada IMF, kepada Federal Reserve Bank, kepada bank-bank seluruh dunia, Bank China, Bank Rusia, segala institusi keuangan global dunia. Saya ingin mencadangkan, bolehkah bagi pengiktirafan Menteri Keuangan terbaik dunia untuk tahun 2026 adalah Anwar Ibrahim? Sebab it is a good punya result. Sekian lama ya kita menunggu 7 tahun, 8 tahun begitu. Nilai ringgit tak pandai-pandai naik. Bila sudah Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan, alhamdulillah, ekonomi semakin naik. Bukan lagi mata wang ringgit semakin naik. Iyalah, keuangan rakyat pun makin baik. Banyak sudahlah. Kenaikan-kenaikan harga emas pun naik di seluruh dunia. Sudahlah, orang Malaysia ni banyak emas. Saya bersyukur ya, saya ada simpan emas. Kamu ada simpan emas kan? Beli emas sekarang. Nanti kalau ada kegawatan ekonomi dunia, ada juga kita punya backup. Begitulah.
duit kertas tu hanyalah kertas. Duit kertas tu boleh habis, emas tidak boleh habis. Kamu faham ke ini? Iya, sebelum ni nilai ringgit memang susah naik ya. Tapi sekarang disebabkan kestabilan kerajaan Anwar Ibrahim pun ialah. Kalau dibandingkan kerajaan dengan pembangkang, kerajaan agak stabil lah. Permulaan tahun 2026, lebih lagi kemenangan besar kerajaan Madani di Sabah di bawah kepimpinan Haji Jinor, two-third majority ya. Pilihan Raya Sabah 25 dan kemenangan besar Naim Niha, Parti UMNO BN selepas disokong oleh Jufazi Syahmad, bukan alang-alang. Inilah baru aku tahu pukulan sejepas ni. Okey, kali ini manakala nilai ringgit ni meletup, saya juga ingin mengisytiharkan kita tidak akan kasih tumbang Anwar Ibrahim dan kerajaan Madani PRU 16. Inilah. Tapi disebabkan Perikatan Nasional ni kan memang tintung ya. Dia punya kepimpinan dari atas sampai ke bawah bergaduh. Kenapa kamu bergaduh ni? Ekonomi sudah bagus, mata wang ringgit bagus. Kenapa kamu bergaduh? Apa masalah kamu ini? Hari-hari bergaduh ini dalam Perikatan Nasional. Saya betul-betul Perikatan Nasional lah. Memang kuat-kuat jugalah. Tapi boleh kamu tegur kah kamu punya atasan tu kuat betul bergaduh? Allah, macam manalah kamu ni? Kita tidak lama lagi PRU 16, kau sibuk bergaduh dalam satu parti politik. Jangan bergaduh. Bagus kau bergaduh benda-benda tentang kepentingan rakyat kah? Pasal masalah negara kah? Ini setakat bergaduh satu jawatan pengerusi Perikatan Nasional, Presiden Perikatan Nasional. Atau Perikatan Nasional ini tidak ada calon Perdana Menteri. Astagfirullahalazim, ramai betul mau jadi Perdana Menteri. Yalah, Dr. Sem mau jadi Perdana Menteri. Sanusi dicalonkan jadi Perdana Menteri. Hamzah Zainuddin sudah tidak sabar mau jadi Perdana Menteri. Apa lagi? Muhyiddin mau jadi Perdana Menteri. Ramailah calon Perdana Menteri. Aku dengar Dr. Taqiyuddin pun menjadi Perdana Menteri. Siapa lagi mau jadi Perdana Menteri? Apa ni? Kami ada 4 lori. Ada 4 lori calon Perdana Menteri Perikatan Nasional. Nah, kiamat. Sampai kiamat lah ada nama yang boleh dipilih satu nama. Calon Perdana Menteri ni satu sejak Muhyiddin. Apakan pula 4 lori? Astagfirullahalazim, kiamat. Calon jawatan Perdana Menteri ni hanya ada satu kekosongan. Kalau esok lusa Anwar Ibrahim yang di Pertuan Agong, ampun tuan ku berbuat ampun kalau bubarkan Parlimen PRU 16 tiba-tiba esok lusa. Mana ada jawatan Perdana Menteri 4 lori? Astagfirullahalazim. Is it official? Jawatan pengerusi Perikatan Nasional sudah dimansuhkan? Jadi kenapa tak mansuhkan sekali Perikatan Nasional itu? Kalau beginilah kamu bergaduh dalam Perikatan Nasional, bubarlah Perikatan Nasional. Ya Allah, masing-masinglah dengan parti politik masing-masing. Kau nampak Kerajaan Madani ada bergaduh kah? Pasal jawatan pengerusi Kerajaan Madani? Tidak ada. Apa ni? 40% untuk Sabah belum kena bayar macam mana? Sabar kau bosku. Kita sedang membuat rundingan. Sekarang saya nilah yang menjadi orang tengah dia. Jangan kau risau, dapat itu duit kalau aku sudah jadi orang tengah. Sabar kau, aku sedang atur ni antara Anwar Ibrahim dengan Haji Jinor. Kau tunggu. Anwar Ibrahim, Haji Jinor, jangan bergaduh, jangan berperang. Pasal hak kewangan 40% ni, kita settle baik-baik. Barang boleh bincang baik-baik, boleh bayar baik-baik. Jangan bergaduh, okey? Orang Sabah jangan risau. Selagi aku ni sokong kerajaan, selamatlah kamu ini. Okey? Jangan risau, tepuk tangan. So, ini kali Pak Cik Makcik Oto Arung
ini baru permulaan tahun 2026. Yang pasti ialah even if MA 63 dan hak keuangan dan hak keistimewaan Sabah Sarawak ni very complicated dan berpuluh-puluh tahun pertembungan berlaku, saya optimis akan ada penyelesaian antara kerajaan Sabah, kerajaan Sarawak dan kerajaan persekutuan di Putrajaya. I'm very confident and I'm very optimistic. Ini kalilah. Apa ni, bunyi mic sangat bising. Jadi kau mau apa? Sebab itulah tujuannya pakai mic, supaya bising. Dupang. Kamu ni kan, patutlah kamu ni kan, malas bah aku layan. Wow, mantap, makin maju ketua Pais. Aku baru buka bah ini hadiah daripada VVIP Bani. Aku baru pakai, aku baru resmikan hari ini. Ya Allah, harganya ni beribu-ribu bah ini. Ini bukan beli di TikTok SoundCloud ni. Nasib kau aku belum menyanyi, aku menyanyilah dulu. Lagu apa kamu mau? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Oh, aku terlalu dekat dengan mikrofon. Okeylah, aku sejauh lah mikrofon ni. Dah pernah dia pakai mikrofon ini? Oh, begitukah? Pakai jadi DJ. Okey, minta maaf peminat-peminat kau tolong kebaruan. Pakai mikrofon. Aku ni biasanya tidak pakai mikrofon bani. Kau tolong suara aku terlampau power dalam percaturan kuasa dunia ni. Malas bani aku sebenarnya yang pakai sound kau pakai mikrofon, tapi manakan tahun baru 2026, azam baru kita lah berhibur lah kita ni. Jangan pun terlampau serius. Hidup sementara. Memang kau dupang pun? Kalau kau tidak mau bising, janganlah kau masuk dalam live ini. Tidak ada masa aku mau bergaduh sama kau. Astagfirullahalazim. Dupang. Masuk saya pergi live mengomplain saya kerjamu. Sudah aku cakapkan ini percubaan, Dupang. Kau pula serius sana, inilah masalah kamu nih. Baru si Jupazli main-main kau anggap serius, Dupang. Aku main-main saya ni pakai soundcard ini, pakai DJ ni. Dalam aku timbak lah ini. Serius pula kamu di situ. Macam kamu pula yang membagi barang ini. VVIP yang bagi hadiah, kau pula yang melebih-lebih. Apa? Adjust to sound card. Belum jumpa setting tu. Macam mana mau di-adjust ini? Kamu ni. Mengajarlah kamu. Okey. Apa ni kau marah-marah nampak handsome? Okeylah. Janganlah aku marah. Nanti ada yang merajuk. Sayang, kau jangan marah. Sudahlah tu. Takkan kerana mikrofon ni kita bergaduh. Setakat... Hei. Memang... Kau tahu harga mikrofon ni berapa? RM10,000 kau tahu kah? Soundcardnya ni RM10,000. Aku dapat hadiah daripada VVIP ni. Aku tengah berbahas pasal MA 63, pasal hak kewangan 40%, pasal hak Sabah, hak Sarawak, pasal ni mata wang ringgit meningkat oleh Anwar Ibrahim Kerajaan Madani. Tidak pula kau dengar cakapku, Dupang. Apa ni, make mukbang? Nah, kau tahu lah bah, mikrofon ni terlampau mahal. Nah, sudah aku setting. Terlalu banyak juga tolik di telinga kamu ini. RM10,000 lah, Dupang. Kesian juga kau ini. Tak pernah dapat hadiah daripada VVIP. Kalau aku sebut nama VVIP ni, sakit jantungmu. Terima kasihlah kepada VVIP yang baru saja menang pilihan raya Sabah 2025. Terima kasih untuk hadiah ini. Aku dapat hadiah, bah.
Ya Allah, sepatutnya aku pakai di waktu pilihan raya. Masalahnya ada masa aku mau pakai mikrofon masa pilihan raya. Yalah, otak tuh berjalan laju, baru mau pasang ini, pasang itu, lambat, Jo. Wih, mahal nih. Jangan sampai aku sebut nama jawatan yang bagi hadiah sama aku nih. Jangan main-main sama aku. Sudahlah siatan tuh, checkmate sudah. Mana siatan? Takkan bayar tandas 50 sen pun nggak ada duit, Tatan. Makin malu. Best bah pakai sound card. Ini kali pertama aku pakai ni. Aku nak tahu apa yang aku tekan ni. Aku main tekan sejak ni. Siatan kamu kenapa? Orang-orang warisan, kamu bagilah duit sama siatan, bah. Kesian siatan. Hei, Atan dulu ya. Setiap kali aku ditangkap, tidak kiralah orang warisan kah, orang UMNO kah, orang JRS kah, orang Pakatan Harapan kah, orang Perikatan Nasional, tetap dorang bagi duit sama Seju Pazli, Atan. Aku kena cerita benda ni. Semua penyokong parti politik, kalau aku ditangkap, memang dorang akan bangin duit, Atan. Semua. Tidak kiralah ideologi politik yang macam mana pun, bangsa apapun. Aku tidak tahu kau ni, ya Allah. Kau marah pasal duit. Aku tidak sangka, Atan, kau ada masalah duit dengan warisan. Apa ni, dapat duit sawaring kah? Apa yang kamu cakap ini? Aku dapat duit daripada kamu lah, Dupang. Ya Allah, ya Tuhanku. Kamu lupakah sudah kamu yang menonton ni membagi duit sama aku? Oh, ya Allah, ya Tuhanku, cukuplah siatan itu, Dupang. Yang kamu ni selama ini menolong aku, mengasih makan aku, bayar gajiku. Lupa kau? Siatan itu, ya Tuhanku. Duh, bayar tandas 50 sen pun marah sudah dengan Syafiq Abdal dengan Aziz Jamal dengan warisan. Kenapa kau tidak dibayar? Atan, kalau orang warisan pun tidak mau bagi duit sama kau, itulah kau terlampau kuat bah kau mengasih bodoh-bodoh orang. Apa kasih kurang tu mic sound boss? Aku nak pakai mic ini. Okey sudah. Pecah lubang telinga kamu. Aku dengar sedap pun daripada telinga aku ni. Takkan sudah meletup kamu punya speaker di situ? Memang kalau mikrofon mahal ini, susah juga. Susah juga mau diatur. Kalau aku kurang dia punya volume ni, masa udah pakai mikrofon, Dupang. Nah, okey sudah. Begitu bah. Ya Allah, mikrofon mahal ni, Jo. Sudahlah aku dihadiahkan. Nah, okey sudah. Anda sudah suruh tukar. Okey, kita sambung balik pasal siatan. Siatan ni waktu 2025 buat laporan polis. Marah dia. Wina marah dia sama aku. Tak pernah aku sentuh pasal duitnya. Marah dia kamu ni membagi duit sama aku. Ya Allah, ya Tuhanku. Tidak pernah selama aku hidup orang marah dengan aku pasal duit. Ya Allah. Siatanlah satu-satunya marah kalau aku ada duit. Sekalinya siatan ini, juru cakap warisan, dia marah dengan Syafiq Abdal. Dia marah dengan Aziz Jaman. Dia marah dengan orang-orang warisan. Dia tidak dibayar. Memang ngamlah warisan Syafiq Abdal nak bayar siatan itu. Ya Allah, bercakap pun macam orang dupang-dupang. Tidak ada isi. Tidak ada aura, tidak ada karismatik. View pun seciput. Yang aku ni dibayar oleh berpuluh-puluh juta rakyat memang sangat mahal lah sebab mulutku berbisa. Macam peluru. Ya Allah, patutlah siatan cemburu. Kalau pasal duit Seju Pazli dia marah. Ya Allah, mana-mana orang lah bagilah duit dengan siatan tu banyak-banyak sikit. Supaya dia tidak gerigitan. Tengok Seju Pazli tu ada duit. Dah lama aku mengalai lah ni. Lolai. Lolai. Angigal nak kudun kaba arung. Jadi Atan, kalau tidak ada duit, kau minta duit lah dengan Syafiq Abdal Aziz Jaman, dengan orang-orang warisan. Jangan kau malu-malu kucing minta duit. Astagfirullahalazim. Lagi satu, kalau kau minta duit tu profesional.
Jangan minta duit secara terbuka, Batan. Ya Allah, ya Tuhan, ku bikin malu bah kau ini. Kau ingat kau ni si Jupazli kah? Si Jupazli kalau minta duit secara terbuka memang rakyat berbaris di bank duit. Kau tu bukan si Jupazli, sudah kau tak pernah kena tangkap oleh polis. Bertrep-trep pula kau di sana di negara ini. Kalau si Jupazli itu memang disayang oleh rakyat Malaysia, berbaris orang pergi bank duit berpuluh-puluh ribu. Nah kau ni, kalau minta duit dengan Syafiq Abdal, dengan Aziz Jaman, dengan orang warisan, kau kurang ajar begitu. Memanglah kau nak dibagi duit, Atan Likas. Ya Allah, kau nak diajar kau oleh mak bapakmu ni, oleh binimu, oleh anak-anakmu. Macam mana mau minta duit? Astagfirullahalazim, lagi satu, sebelum kau minta duit tu, pastikan kerjamu tu meletup. Kalau kerjamu pun suam-suam kuku, yang tak ada hasil, kaulah punca warisan tu kalah PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lama. Kaulah punca warisan tu kalah pilihan raya Sabah 2025 sampai Syafiq Abdal kempunan berputih mata dan dapat jadi ketua menteri. Nah memang layaklah kau nak dibayar oleh warisan. Kau nampak aku ni? Aku sebut saja nama Hajiji. Menang Hajiji. Majoriti besar. Aku sebut saja nama Sina Ibn Semiha. Menang besar. Aku berkempen untuk GRS. Menang kerajaan GRS di seluruh Sabah. Jadi aku ni kalau dibayar triliun-triliun ringgit pun tidak rugi. Kerajaan, kau tahu? Sebab mulutku masin, mulutku berbisa. Kau ni mulut macam mulut Ki Hampau, macam mulut ikan belawis. Yang orang pun tidak mau dengar. Syok sendiri bah, si Atan ini minta duit. Ya Allah ya Tuhanku, lain kali. Atan, kau ni ketulahan bah oleh si Jupazli. Kuat betul kau memfitnah si Jupazli sampai kau pun ketulahan tak dibayar. Ya Allah ya Tuhan, hendaklah aku tahu apa kejadian sama kau niatan. Dupang-dupang kau jangan main-main. Satu kali kau tembak si Jupazli, nah, orang-orang si Jupazli tembak kau balik. Kau jangan main-main, si Jupazli itu orang paling berkuasa di dalam Malaysia ni. Kalau dia cakap kerajaan menang PRU 16, memang kerajaanlah menang. Kalau dia cakap pembangkang yang pecah belah tu tumbang PRU 16, memang tumbanglah. Begitu ceritanya. Ini lagi ni, kalau kamu bijak tak payahlah singgah di sini. Ya Allah, kalau kamu bijak, kau ni pun dupang-dupang, kenapalah kau masuk aku punya live ni? Aku hairan lah. Kalau kau tidak suka si Jupazli ni, si Jupazli pun tidak paksa kau masuk live ni. Kenapa kau masuk live, Dupang? Aku punya haters-haters ni, terima kasih banyak lah ya. Banyak betul kamu kritik si Jupazli. Sampailah hidupku ni bahagia. Ya Allah ya Tuhanku, terima kasih banyak lah. Mana aku punya haters-haters tu? Tidak payahlah kamu siksa hidup kamu masuk dalam aku punya video, aku punya live ni. Berambuslah kamu. Ya Allah, 2026 kau kasih bodoh-bodoh dirimu sendiri masuk dalam live TikTok si Jupazli. Dalam aku tembaklah kepalamu ini. Apapun kepada peminat-peminatku, ini testing saja nih. Aku testing mikrofon baru yang berharga bilion-bilion ringgit. Apa ini? Oh, berketawa pula kamu kan? Oke, dilayan. Aku tidak tahu kenapa kamu ketawa. Juga kenapa begitu Sabah tidak mau keluar dari Malaysia ini, lagi satu Dupang ini. Kau mau keluar pergi mana? Kau mau masuk pergi lubang mana? Bagus-bagus sudah Sabah ini dalam Malaysia. Hello? Low battery sudah, mau dicas sudah aku punya DJ ini. Sabah tak boleh keluar daripada Malaysia. Aku tembak kamu ini. Jangan kamu keluar dulu. Ya Allah, kita sedang menuntut hak keuangan 40%, menuntut HM63. Kalau kita keluar daripada Malaysia ni, macam mana kita mau tuntut semua hak keuangan? Dupang. Astagfirullahalazim. Kau ni berfikir, kalau Sabah ni keluar daripada Malaysia, sia-sialah perjuangan Sabah, Sarawak dan Malaya selama ini. Astagfirullahalazim. Bagus-bagus kita bersatu, buat apa kita bercerai-berai? Bersaudara bagi kita semua ini, tidak ada masalah pun kita. Jadi Sabah Sarawak ni kalau keluar daripada Malaysia mau masuk mana? Masuk Filipina? Masuk Indon? Kau masuk mana? Kau masuk negara mana? Astagfirullahalazim, tidak ada kewarasan bah kamu ini. Dalam aku timbak satu kepala otak kamu ini, tidak ada otak bah kamu ini.
Jadi itu saja, sudah habis bateri ni. Mau dicas sudah aku punya bateri ni. Apapun aku kena test aku punya sound card ni. Malu-malu pula aku kan. Ini belum lagi aku berkaraoke ni. Tunggu kau aku berkaraoke. Memang ini kalilah aku berkaraoke. Hari-hari. Biar kau bosan sana. Apa lagi ni? Opening. Ini kalilah. Welcome to our clubbing. Clubbing bah. Astaghfirullahalazim, kiamat. Apa ni? Karaoke? Nantilah. Belum siap lagi kita punya peralatan ni. Nanti kita berduet. Okey, itu sahaja pakcik-makcik Oto Arung. Itu testing ah. Ini peralatan baru ni. Aku tunjuklah aku punya peralatan DJ ni. Macam mana aku mesti tunjuk ni? Aku nampak ni mahal ni Jo. Mana kotaknya tu? Berapa ribu? Terima kasih banyaklah kepada VVIP yang membagi hadiah ini. Aku tahu ini hadiah paling mahal pernah aku terima. Tepuk tangan. Okey, itu saja. Jumpa lagi ya. Aku mau pergi makan ni, dinner. Jadi yang dupang-dupang mau bawa Sabah Sarawak keluar daripada Malaysia ni, bagus kau tinggal di negara lain lah. Okey. Yang perbahasan pasal MA 63, hak kewangan 40%, kita akan runding dengan Perdana Menteri, dengan Ketua Menteri Sabah dan Premier Sarawak. Kita lah rakyat ni jadi orang tengah. Sama-sama kita selesaikan, okey? Jadi jangan bergaduh-gaduh. Kita ni bangsa Malaysia, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ini kalilah apapun nilai ringgit meningkat, saya ingin ucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim. Syabas dan tahniah kepada Kerajaan Malaysia, Kerajaan Agung, Institusi Bank Negara Malaysia, Institusi Kementerian Keuangan di Putrajaya. Syabas dan tahniah, nilai ringgit meningkat RM3.93 $1. Memang ini kalilah meletup ke babum ekonomi kita maju. Ini memang salah satu pengukur ya. Untuk ukur ekonomi sebuah negara tu maju, nilai ringgitnya meningkat. Jadi saya ingin isytiharkan berdasarkan maklumat sulit, kalau nilai ringgit ini kekal momentum meningkat sampai PRU 16, Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani, Sabah, Sarawak dan Putrajaya akan menang besar PRU 16. Checkmate and game over. Terima kasih.